Rahim, okay, untuk step seterusnya, okay, kita sekarang ni dah siap business manager, kan? Business manager kita dah siap dan kita pun dah verify business manager kita. Okay, so basically kita punya setup tu dah settle lah. Kita pun dah linkkan dengan Warbot Pro. Dan kita pun dah test, dah tersantar phone number semua kan, dan memang dan connected lah, dan dah connected. Okay, so fasa seterusnya adalah apa, kita akan start buat skrip lah, skrip message untuk kita blasting tu. So yang ni kita akan belajar di kelas live bootcamp minggu depan di Senin insyaAllah, live bootcamp. Script message ni kita akan belajar tentang skrip yang berbentuk utility, skrip yang berbentuk marketing dan berapa kos yang terlibat untuk setiap message. Okay, lepas tu kita akan upload kita punya contact. Okay, ini kita upload contact ni boleh tengok video. Ini video rakaman lah. Selepas video ni, selepas masuk kelas live bootcamp tu boleh start tengok step seterusnya, upload contact. Lepas tu dah upload contact, barulah kita akan buat blasting. Okay, kita akan baca report dan lain-lain. Dan juga kita akan cerita pasal ni lah, audience dan segmentation tu dekat sini juga, dekat sini, audience dan segmentation kan. Lepas tu kita akan blasting, cara buat blasting, baca report dan lain-lain. Dan kelas bootcamp yang kedua kita akan demo lagi sekali. Ni live bootcamp hari pertama. So tuan-tuan kena buat habis kelas tu, hari pertama tu kalau boleh terus buat dan apply, dan hari kedua, bootcamp hari kedua, kita akan tunjuk lagi sekali cara nak broadcast, dan kita akan tunjuk feature-feature lain lah, dan juga Q&A kalau ada soalan untuk hari kedua tu. Jadi tuan-puan kena buat, tengok ada sangkut dekat mana dan tanya soalan pada hari kedua tu. Okay, so yang ni semua dah ada dalam video, yang ni akan masuk dalam bootcamp, yang ni boleh tengok video balik, dan last sekali kita akan tunjuk lagi sekali cara nak broadcast dan feature-feature lain dan Q&A. Alright, itu sahaja. Thank you.